Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dalam video kali ini. Yang masih baru di channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang notifikasi supaya anda tak terlepas video-video yang terbaru daripada channel ni. So guys, hari ni saya nak buat satu vlog, satu misi untuk diri saya yang dah lama saya nak buat. So saya akan naik ke Fraser Hill hari ni dengan menggunakan jentera. Bukan ni nak tengok jentera apa? Jom. Inilah jentera yang saya akan gunakan untuk uphill ke Fraser Hill. So ini pengalaman pertama saya naik ke Fraser Hill menggunakan basikal. So kita tengoklah sama ada kita berjaya atau tidak. So basikal ni saya memang pakai sebelum ni, tapi dah lama saya tak gayuh. Basikal ni adalah basikal terpakai jenama Swin, iaitu Rocket 3. Tetapi owner sebelum ni dia buat untuk event. Jadi dia dah cat basikal ni. So dia tampal stiker macam ni. So saya berhasrat juga nak restore balik basikal ni, nak tukar color. So warna asal dia bukan macam ni lah. Warna asal dia adalah kelabu. So basikal ni berusia belasan tahun lah. Basikal ni kalau tak silap dikeluarkan sekitar tahun 2013 lah. So dah belasan tahun lah usia dia, 12 tahun. So kita tengok basikal ni entry level je, hardtail. Saya pernah bawa pergi camping sekali dengan family saya, letak bag semua. So kita tengok lah hari ni saya berjaya tak. Sebab saya dah lama tak kayuh basikal jauh-jauh ni, selalu kayuh pun dekat-dekat je. So macam inilah kejadian dia. Saya just bawa satu bag untuk baju spare dengan air dan sedikit coklat. So pannier ni semua beli kat Shopee je Pannier depan belakang ni beli di Shopee. Mudguard ni beli di Decathlon. So ni semua barang lama saya lah. Bag pun dah uzur dah, nampak season dah. Jadi tanpa berlengah masa lagi, jom kita jalankan misi ni. Kita tengok sama ada saya berjaya sampai ke puncak atau tidak. Kita tengok berapa jam kita boleh dapat. Jom. Okay, sekarang pukul 7.32. Kita dah set distance kosong daripada parking depan MPHS punya apa ni, pejabat ni. So kita start daripada sini ya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh lupa guys, lupa nak pasang lampu. Lampu guys, lampu. Dah start mendaki sikit
sebelum sampai ke Empangan. Tadi kita stretching sikit. So hopefully kita mampulah menamatkan misi ni. Ikut pace sendiri guys. Ikut orang memang tak boleh ni. So sekarang kelajuan 8 km sejam Sudah lebih kurang 10 minit kita berkayuh dan keadaan memang sedang mendaki lah. So untuk sampai ke petak ni memang dia light jugalah. Lebih kurang genting sempah lah. So kita layan suasana pagi. Tadi ada nampak geng-geng road bike 10 minit awal diorang naik, tapi dah tentu diorang laju. So kita santai-santai je. Hari ni kita solo solo cycling ride ke Fraser Hill. Apakah kita akan berjaya? Tunggu sampai habis video. Okay guys, baru 2 kilo lebih nak masuk 3 kilo. Tiba-tiba caliper ni sangkut pula dia punya brake pad. Tak tahu apa masalah, jom kita check dulu lah. Okay, alhamdulillah. Sangkut pula tiba. Perjalanan jauh lagi ni. Kabus. Baru 3.5 kilo. Kenangan. First time Fraser. Dulu masa aktif kayuh, genting sempah je lah pot hari Minggu. Kita pun bukan hardcore sangat. Kita just santai, relax. Sebab suka kayuh. Daripada kecil suka main basikal. Tapi lepas kita dah fokus kerja, keluarga, jarang lah. Ini pun untuk saya kayuh ni, saya buat persediaan beberapa bulan awal lah. Bukan kayuh, saya jogging sikit-sikit, nak cari stamina balik. So hari ni kita lanjut. Okay, ni dah landai sikit, nak menuju ke jambatan Empangan. Oh, nikmat angin. Nikmat. Okay, 3 kilo mendaki. Santai sekejap. Kejap lagi sambung lagi. Kita ada lebih kurang 37 kilometer lagi. 37 ke 36 macam tu lah, untuk sampai ke puncak. Aiskrim. Kena kacau anjing guys. 4 ekor. Ada 3 ekor tu. Matahari pun dah naik. So matahari pagi okey lagi. Kalau kita kayuh lewat, motor perang. Wahai suku. Kalau kayuh lewat, lagi panas lah guys. Dia nak cantik, lepas subuh tu terus gerak. Tadi lepas subuh sakit perut pula. So 7 lebih tadi bergerak. Tapi just nice lagi lah. Cuaca sedap lagi, sejuk lagi. Okay, kita dah sampai jambatan pertama.
Nice view. Tengok jap. Cantik guys. Sayup. Panjang. Durian guys. Alhamdulillah, angin sedap kita take a break kejap. Ambil gambar. Baru sampai sini guys 6 km daripada parking kereta tadi. Nice view, alhamdulillah. Masya-Allah. Hari ni blue sky Ambil gambar kenangan kejap. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ambil gambar kejap. Sambung perjalanan guys. Angin kuat ni ada turun sikit So bagi korang yang tak pernah sampai ke Empangan Kuala Kubu, sini korang boleh santai-santai lepak-lepak, ambil view, healing. Ada orang breakfast Let's go. Fraser Hill 33 kilo lagi. Jauh lagi guys. Mendaki ni. Turun sikit. Okay, kita nak sampai ke jambatan kedua dah. 10 kilo Batari.
So lepas jambatan ni, kampung Pertak, kampung orang asli. Sini siapa nak hiking-hiking tu, nak mandi-mandi, boleh pergi sini. Latar Medang, Latar Makau, Bukit Kutu. Kita meneruskan perjalanan ke hadapan. Ada lagi 30 kilo guys. Pacak balik, pacak balik. Okay, selepas kita naik je, lepas kampung Pertak, kita akan jumpa jambatan ketiga yang berdekatan dengan Sungai Ciling. So, ni jambatan ketiga. Okay, siapa nak pergi Sungai Ciling, Sanctuary ikan Sungai Ciling ni, air terjun dia cantik. Banyak ikan-ikan kat sini, boleh main-main. Bukit Fraser 27 km lagi. Come on Haris, you can do it, InsyaAllah. Pacak dan terus pacak. So memang slow je lah. Saya ikut kemampuan saya je. So setakat ni saya solo. Tadi ada beberapa cyclist masa berhenti kat Empangan, diorang dah lepas ke atas dah. Semuanya road bike. Itu semua kaki kayuh punya, mestilah laju punya. So kelajuan sekarang, saya ingat kalau tuan-tuan, kalau korang lalu tepi saya ni, korang boleh jalan kaki lepas saya kot. Tapi apa-apa pun kita cuba kayuh sayup. Berhenti makan coklat, minum air sikit, lapar pula. Pagi tadi dah makan dah. Oh, abang road bike tu laju mungkin 20 km sejam. Awas kurangkan laju. Dah habis kurang dah ni. Dah habis slow dah ni. So baru 18 kilo guys. Tak sampai separuh lagi, sikit lagi. Oh, saya dah terasa dah kaki ni. So kita berehat sekejap. Baru 18 kilo, campur berhenti, dah 2 jam 40 minit. Berhenti rehat kejap.
20 kilo. Slow betul. Slow and steady. Last kayu bukit 2010. 15 tahun. Selalunya bila dah separuh ni, kita berlawan dengan mental kita lah. Kaki okey lagi, pinggang dah mula sakit. Tempat lama injured belah kanan. Nak teruskan atau nak patah balik? Masih berlawan di sini. Perut pun dah lapar. Bawa coklat je. So mengganggu sikit lah mental kita. Allahu Akbar. Naik motor kan senang, naik basikal buat apa? Saja nak cabar diri. Kalau kita berjaya, kita dapat kepuasan, pengalaman. Kita tak berjaya pun, kita dapat pengalaman dan kepuasan. Sebab apa? Sebab kita cuba. Tolak kejap guys. Rehatkan kaki. Masih lagi berlawan dengan mental. Bila fizikal kita dah start rasa sakit, mental kita mula down lah. Tapi kita teruskan juga, walaupun dengan menolak. Berbaki lebih kurang 18 km kalau naik motor kejap lah tu. Jika saya berkesempatan atau diizinkan untuk habiskan misi ni, mungkin 5 ke 6 jam, saya akan cuba. Tapi saya tak pasti kemampuan fizikal saya dan mental saya dapat ke tak nak habiskan hari ni. Ni mungkin tanah runtuh guys lah. Ada pokok je. Tanah runtuh guys. Baru sampai sini guys. Tak tahu lagi ni nak teruskan ke tak.
Kaki masih okey lagi, tapi pinggang sakit. Masih beberapa lagi nak buat keputusan sama ada nak teruskan 18 km lagi. Berehat kejap, santai di sini. Air terjun Semangkuk. Terus ke balik? Terus ke balik? Terus ke balik? Okey guys, setelah separuh daripada perjalanan 20 kilo tadi di air terjun Semangkuk, saya tetap meneruskan lagi. Dapat 6 kilo lebih. Tapi saya rasa sampai di sini saja kot. Saya tak akan teruskan lagi. Memandangkan kaki dan pinggang mula terasa sakit, saya khawatir kalau saya teruskan dia akan cedera dan menyusahkan saya untuk patah balik nanti untuk pulang ke rumah. Kurang-kurangnya hari ini saya dapat satu pengalaman untuk diri saya, menguji ketahanan diri yang mana saya tak mampu untuk habiskan. Mungkin saya perlukan lebih latihan supaya saya dapat menghadapi tekanan bukit yang berpanjangan. Simbolik kepada kehidupan ini, tak semua apa yang kita inginkan kita akan dapat dan capai. Walaupun setelah kita berusaha sedaya mungkin, semuanya tetap dengan izin Allah SWT. Jadi hari ini saya pujuk diri saya untuk melepaskan misi ini. Walaupun saya tidak berjaya, tapi sekurang-kurangnya ia satu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Memang dari dulu saya teringin nak tawan Fraser Hill dengan basikal, tapi condition badan tidak mengizinkan dan saya pasrah. Saya rasa saya berhenti saja di sini. Kadang-kadang dalam hidup ni kita perlu buat pilihan. Sama ada kita nak mudarat itu lebih teruk, ataupun kita berhenti menahan diri supaya dia tidak memudaratkan diri kita. Begitulah dengan kehidupan kita. Ada kalanya kita nak buat sesuatu benda tu, kita fikir itu yang terbaik buat kita. Tetapi dalam masa kita nak melakukannya, ada tentangan, ada halangan, mungkin ada hikmah di sebaliknya yang Allah SWT sembunyikan. Yang penting kita kena bersangka baik, teruskan positif, dan kita perlu teruskan perjalanan hidup tu dengan keadaan kita terima kegagalan kita, kita terima apa yang kita tak ada, orang lain ada. Tak semua benda kita akan dapat. Itulah realiti kehidupan. Sebab kadang-kadang sesuatu perkara yang kita rasa baik bagi diri kita mungkin tak baik. Kan, sesuatu yang tak baik bagi diri kita mungkin baik. So saya berhenti di sini. Kalau saya teruskan juga, saya khawatir otot saya cedera dan saya tak ada tenaga untuk patah balik ke kereta saya. So saya perlu patah balik lebih kurang 26 km untuk sampai ke parking kereta saya. So saya terima kegagalan ini. InsyaAllah
Kalau ada rezeki tak ke mana, mungkin boleh cuba next time, kan? Kalau tak cuba pun tak apa, saya tak menyesal. Sekurang-kurangnya hari ni saya dah dapat satu pengalaman bawa basikal ni mendaki menuju ke Fraser Hill. Apa-apa pun guys, seperti biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semuanya baik-baik. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jom kita patah balik. No license, no road tax. Bismillah. Ramai orang takut gagal, tapi sebenarnya kegagalan bukan titik noktah. Ia cuma koma dalam perjalanan hidup kita. Setiap kegagalan membawa pelajaran. Ia mengajar kita apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diubah dan bagaimana untuk bangkit lebih kuat. Ia adalah permulaan baru dengan pengalaman yang lebih kaya. Balik! Sedih! Turun punya laju, senang. Nak naik bercinta. Kadang-kadang kita merancang sesuatu dengan penuh semangat, seperti misi kayuhan ke Fraser Hill. Saya bayangkan sampai ke puncak, menikmati kejayaan, tapi realitinya tidak semua perjalanan berakhir seperti apa yang kita harapkan. Tetapi bila direnung kembali, kegagalan itu bukan perakhiran. Ia cuma satu bab dalam buku perjalanan hidup, sama seperti bukit yang tidak sempat ditawan. Hidup juga penuh dengan cabaran yang kadang-kadang membuat kita berhenti seketika. Kegagalan mengajar kita tentang batas diri, tentang persediaan yang kurang, tentang pentingnya ketahanan mental, dan semua itu bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk membentuk kita jadi lebih kuat pada percubaan seterusnya. Jangan takut gagal. Gagal bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita sedang mencuba. Dan setiap percubaan itu mendekatkan kita kepada kejayaan. Ingat, kegagalan bukan perakhiran. Ia adalah latihan untuk babak seterusnya dalam kehidupan. Kalau hari ini kita gagal menawan Fraser Hill, esok kita boleh cuba lagi. Begitu juga dalam hidup. Selagi kita bernafas, peluang untuk bangkit sentiasa ada. Teruskan melangkah kerana puncak kejayaan menunggu mereka yang tidak berhenti.